sepang. Time attack biasa nak pakai power dekat bawah dia mid range. Tapi bila korang pergi pada sepang, disebabkan sepang tu dia punya lita dia besar lebar, korang boleh corner dalam keadaan laju and then dia banyak straight line. Bila banyak straight line, dia nak power macam kereta drag. Okay, korang boleh retard camp ni. So, korang boleh retard camp ni. Korang tengok bila korang bawa dekat sepang, power band sekarang duduk 3,500. 3,500 dengan center line 108. Okay, korang retard 2-3 degree, korang akan rasa dia akan shift power band tu. Akan duduk atas lagi, high raving akan lagi power Korang set, retard sampai maksimum valve tak langgar piston. Okay, korang rasa yang mana power band tu sesuai dengan korang. Okay, ini cara dia tuan-tuan. Ini cara dia supaya korang boleh dapat power band yang sesuai dengan cara pemanduan. Jadi saya tak nak argue lagi dengan orang nak set cam macam mana, nak setting macam mana, macam mana. Tapi buatlah macam mana yang korang rasa korang pandai. In the end, dyno yang akan menentukan power band mana yang korang nak pakai. Okay, boleh faham tuan-tuan Okay, boleh faham, alhamdulillah. Boleh faham. Mana-mana formula sama saja Mr. Lan Maknanya awak main cam Duratec ke, awak main cam Toda ke, kan, apa, pakai konsep yang sama juga. Okay, pakai yang sama. Jadi bila korang dah marking dekat cam bully tu, korang tak buat mistake, kan. Korang buat mistake dah terlebih advance, valve langgar piston, kan. Terlebih retard, valve langgar piston. Jadi korang dah tahu selamat cam ni. Biasanya cam ni tuan-tuan saya beritahu tuan-tuan, biasanya cam retard advance yang korang boleh main maksimum 6 degree. 6 degree lah maksimum lah. Biasanya lah adakah boleh pakcik kalau kereta tu tak langgar lagi piston, kita nak tolak lagi dia punya retard tu lagi tinggi? Korang kena tengok adakah kereta korang jadi makin panas, adakah dia kena tune balik Biasanya kalau tuan-tuan dah advance retard, biasanya retard tuan-tuan kena set balik ignition timing. Ignition timing kena set balik, betulkan balik. Okay, maknanya selepas korang fine tuning 108, lepas tu korang rasa power, tapi korang nak power kepada high RPM, korang retardkan sikit lagi, so korang boleh fine tuning sikit ignition timing. So dia akan keluar power lagi banyak lagi. Keluar power lagi.